Ada berapa? Satu jenis dia. Kahwin dah anak dua. Anak solo sepecah. Kalau nombor dua setahun 3 bulan. Dalam umpan dia perfect. Tak masuk angin. Daripada Fatimah. Oh, ni nama orang Nama kilang kopok. Nama kilang dia. 989. RM18, RM2.15. Ikan apa ni bang? Ya. Ikan apa? Jenis ikan parang. Ikan parang. Yang banyak tak ide nak buat. Naik ke kopok untuk sanggup sedia nak buat ya. Selain pada jual keropok ni, abang ada buat apa lagi? Ada. Naik ke Dah 2 tahun dah. Okey tak? Okey tak? Orang ramai tak? Alhamdulillah lah. Ni betul tengok ni Umur sana batu pak sama Datuk. Sepanjang 2 tahun abang jual ni, ada tak apa-apa bukan break-break jadi orang marah ke, orang halau ke, pernah tak? Ada ke dia ada lah. Ada sobat lah bagi mana. Ibarat lah. Ibarat abang nak nasi lah. Saya ke mana ke tu. Peranak. Kuat. Ingat dia halau. Saya pergi depan apa tak. Tapi abang tak pergi. Ada mesti pun lah. Juga buat sobat beriman. Okey, kopok. Kalau jual tak sedap, lain kali kasut tak beli dah. Yalah. Sekali jalan tu. Jalan bawah, jalan pusing. Kau tu sini. Ada kenderaan? Betul ke kereta dengan Jalan kaki. Betul, kalau macam aku kat area PD ni, kadang-kadang nampak abang ni tu orang makan kat kedai belah sini. Lepas tu dia turun jalan balik, ada pula kat sini. Ada balikan. Lepas tu jalan kata balik, ada sini. Gagak abang ni. Sini kereta dia jalan kaki je. Biasa sampai malam lah jalan? Mana? Pukul 8 betul ya? Be, yang ni kita nak bagi orang ramai. Oh. Nak Satu lagi plastik kan? Mana? Tak apa meh. Besar cincin ni. Oh. Buat kenang ni. Okey nanti. Ayah punya. Ayah punya. Oh, okey, ayah punya. Okey. Berjual lah. Ya, lebih lah. Sebab nak dah. Abang dah abang dah mau sikit dah. Tak jualan sangat dah. InsyaAllah. Abang mau sikit tak jualan sangat dah. Sufian kan tadi? Sufian. Terima kasih abang Sufian sebab sudi duduk kita sama-sama atas lantai ni share sikit dengan saya. Kena kacau dia pula. Tak apa. Ni semua ni nanti kita nak share dekat orang juga. Abang Sufian punya ni. Ni bang, lagi sikit, tambah lagi. Kita tahu abang selalu jalan bersama orang kan. Kita doakan abang untuk selamat lah. Jaga diri bang, jalan ni, bawa ni berniaga. Sufian nak balau diri, tak ada kuasa kan. Allah Ta'ala lah. Tak apa. Amin. Terima kasih. Betul, dia elok tau. Semoga abang pun dimurahkan rezeki, mudah terusan, anak-anak nak besar anak kan. Yelah kan, anak dua orang. Terima kasih banyak abang. Tak semua orang sanggup nak jalan bawa kepek ni kan. Ya. Jom bang.